Salam semua. Kali ni aku nak share hari tu kita orang ada pergi Leisure Garden Sepang. Okey tu harga tiket dia, kanak-kanak bawah 90cm tak perlu bayar lah. Kita orang sampai ni dalam pukul 12 tengah hari, so agak panas sikit lah. Mula-mula masuk korang akan nampak burung yang handsome ni. Anak aku suka tengok burung tu, mungkin sebab warna dia menarik kot. Okay, apa-apa gambar family dulu, wajib tangkap. Depan tu ada kolam, ada itik. Tempat dia memang cantik, bersih sangat-sangat. Bagi aku untuk zoo bersih. Okay, bye-bye dulu. Dia ada zone untuk petting lah. Kalau korang nak pegang-pegang, aku memang takkan pegang lah. Aku takut. Korang boleh je beli makanan, dia memang ada sediakan. Lepas tu korang boleh je bagi makan, tengok kambing ni korang bagi je makan. Kambing ni dia bebas je pergi mana-mana. Korang nak naik kuda boleh, korang nak bagi susu dekat lembu boleh. Macam-macam aktiviti boleh buat. Ni anak aku bahagian ayam ni tu sukalah buat bunyi kok kok kok. Lepas tu dia favourite dia lagi satu ni, arnab ni. Arnab tu banyak weh. Kalau nak bagi makan memang boleh. Kawasan dia agak besar, binatang lain memang banyak. Aku tak sempat nak record semua. Yang paling kecoh ada seekor kambing ni. Dia jerit, lepas tu anak aku boleh pula balas. Korang yang anak-anak suka binatang, bolehlah bawa datang sini. Lagi satu nak cakap, kalau korang suka buah naga, dekat sekitar kawasan ni ada jual buah naga, memang murah. Okay, tu je nak review. Bye.